Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha ghaslu yadaihi min kaffaihi wa dhira'aihi bikulli mirfaqin lil ayati. Wa yajibu ghaslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa dhufrin wa intala. Farghun law nasiya lum'atan farghasalat fi taslisin aw iradati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu. Warabi'uha mashu ba'di ra'sihi kan nazrati wal bayadil ladhi wara'al udhuni basharun aw sya'run fi haddihi walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayati. Qala al-Bughawiyyu yanbaghi an la yujzi'a aqalla min qadrin nasiyati wa hiya ma baina nasrataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wal masyhuru anhu wujubu mashur rubu'i wa khamisuha ghaslu rijlaihi bikulli ka'bin min kulli rijlin lil ayati aw mashu khuffayhima bisyurutihi wa yajibu ghaslu batini saqbin wa syaqqin farghun law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha wajaba qal'uha wa ghaslu mahalliha li'annaha sara fi hukmi adh-dhahiri fa in istatarat kulluha sarat fi hukmil batini fayasihu wudu'uhu walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghaslu batinihi ma lam yatashaqqaq fa in tatashaqqaqa wajaba ghaslu batinihi ma lam yartati'. Tanbihun dzakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini uqadi sya'ri ay idan aqada bi nafsihi wa ulhiqa biha mani betulia binahwi tabbu'in lasiqa bi usuli sya'rihi hatta manara wusulal ma'i ilaiha walam yakun izalatuhu wa qad sarraha shaykhu suyukhina Zakaria al-Ansariyu bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi tayammumu lakin qala tilmidhuhu shaykhuna walladhi yuttajahul afu lidarurati. Wassadisuha tartibun kama dzukira min taqdimi ghaslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba'i walau ghamasa muhdisun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu anil wudu'i walau lam yankus fil inghimasi zamanan yumkinu fihi tartibu na'am law yaghtasala biniyatihi fayustaratu fihi tartibu haqiqatan wala yadurra nisyanu lum'atin aw lumurin fi ghairi a'dha'il wudu'i bal law kana ala ma ghada a'dha'ihi mani'un kasyamrin lam yadurra kama istadhaharu syekhuna walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul ghuslu anhuma biniyatihi wala yajibu tayaqqunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatud dhanni bihi. Dan bermula yang kelih daripadanya fardhu wudu itu tarah dua jaronya seseorang, daripada dua kafnya seseorang dan dua ziraknya seseorang beserta tiap-tiap sengkeh karena madlul ayat. Dan wajiblah tarah sekalian barang yanna ianya barang pada tempat fardhu. Pane dema barang yanna bak tempat fardhunya daripada bule dan uke dan bahkan panjang ianya uke. Farghun bermula ini itu sabah furung. Jikalau tua ianya seseorang akan lumrah, maka menerima umrah ianya lumrah, pak tema menerima umrah pada taslis.
atau pada yang ada wudu. Pakon temadi yang ada wudu kerana dua baginya wudu. Kon pada wudu tajdid dan kon pada wudu ikhtiyat. Niscaya dipemada ianya lumrah akannya seseorang. Dan bermula yang keput daripadanya fardhu wudu itu tersampuh sebahagian ulainya seseorang. Contoh seperti nazrah dan putih-putih alladhi ianya putih-putih alladhi pada dilikut linyung. Toh dema disampuh sebahagian ulainya bule ataupun kulit pada batasannya ulai. Dan walau na ianya sampuh itu sebahagian bule yang satu karena namadulul ayat. Berkatalah Imam Al-Baghawi, patutlah bahawa hana memadalah sekurang-kurang daripada qada nasiyah dan bermula dianya nasiyah itu barang. Ianya barang di antara dua buah nasiyah. Pakuan dema hana memada sekurang-kurang qada nasiyah kerana bahawa sungguhnya Nabi SAW itu hana gesampuh ianya Nabi akan sekurang-kurang daripadanya ubun-ubun. Dan bermula dianya hana memada sampuh sekurang ubun-ubun itu riwayat daripada Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan bermula alladhi yang dimasyhurkan akan dianya alladhi, pandai dema yang dimasyhurkan daripadanya Abi Hanifah, itu wajiblah sampuh seperput ulai. Dan bermula yang kelima daripadanya fardhu wudu itu tarah dua kakinya seseorang beserta tiap-tiap tumit. Pandai dema beserta tiap-tiap tumitnya daripada tiap-tiap kaki karena nak ayat. Atau disampuh dua sepatu daripada keduanya kaki. Bangun dema disampuh sepatunya dengan syarat-syaratnya sepatu. Dan wajiblah rah batin lubang kaki dan serah-serah. Farungun bermula ini itu sabah furung. Jikalau ditamang oleh duri dalam kakinya seseorang dan zahirlah sebahagiannya duri, niscaya wajiblah cabutnya duri dan wajiblah rah tempatnya duri. Pakon tema wajib darah tempat duri kerana bahawa sungguhnya tempat duri itu jadi ianya tempat duri pada hukum zahir. Maka jika tertutuplah tiap-tiapnya duri, niscaya jadi ianya tempat duri itu sabit pada hukum batin, maka sahlah wuduknya seseorang. Dan jikalau mencumut ianya seseorang, pak tema mencumut pada kaki atau selainnya kaki, niscaya hana wajiblah rah batinnya cumut. Pajan dema hana wajib tarah batin cumutnya selama hana bekah ianya cumut. Maka jika bekah ianya cumut, niscaya wajiblah rah batinnya cumut. Pajan dema wajib tarah batin cumutnya selama hana lempet ianya cumut. Bermula ini itu sabah tambih disebut oleh mereka itu ulama pat dema disebut pada mana akan pe dema disebut akan bahawa sungguhnya halwasaan itu dimaafkan daripada batin muku'u. Artinya apabila menerima muku ianya au dengan sendirinya au dan dilahirkan dengannya muku'u oleh siman yang dibalakan akan dia nyaman dengan seumpama bogute yang melengket ianya bogute pada asal ubu'unya seseorang sehingga menegah ianya bogute akan sampai kepadanya ubu'u dan hana mungkinlah pegaduhnya bogute. Dan sungguh gepeterang oleh syekh daripada syekh-syekh getanya toh dema syekhnya Zakaria Al-Ansari bangun dema gepeterang dengan bahawa sungguhnya halwasaan itu hanya dilahirkan akannya bogute dengannya muku'u, tetapi sabit di atasnya bogute itu tayamum. Tetapi berkatalah muridnya Syekh Zakaria Ansari toh dema muridnya Syekhuna Ibnu Hajar, dan bermula alladhi itu dikuatkan akan pemuah karena darurat. Dan bermula yang keenam daripadanya fardhu wudu itu tertib sebagaimana barang yang telah disebutkan akan dianya barang daripada tapu dahulu rah muka, maka dua jaro, maka ulai, maka tarah dua kaki karena amrul mutba'. Dan jikalau disenam oleh orang yang menghadas, walau ada ianya senam dalam yang sedikit, bangun dema disenam dengan niat yang muktabarkan akan dianya niat daripada barang yang telah dalu ianya barang, niscaya dipemada ianya senam akannya seseorang.
pandai dema di pemada daripada wudu. Walau hana tetap pada senam akan zaman yang mungkin padanya zaman oleh tertib. Naam walaupun laginya jikalau dirah ianya seseorang dengan niatnya wudu, niscaya maka disyaratkan padanya seseorang akan tertib.